Pada awal tahun ini, Menteri Keselamatan Negara Israel, Itamar Ben-Gvir, telah pun meletakkan jawatan kerana tidak bersetuju dengan pendirian kerajaan dalam rundingan gencatan senjata. Namun, melalui ciapan di aplikasi X, Ben-Gvir kini kembali menyertai koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Persoalannya, apakah kepulangan Ben-Gvir ini hanya disebabkan oleh serangan terbaru? Walaupun faktor tersebut memainkan peranan, terdapat elemen lain yang turut mempengaruhi keputusan ini. Minggu hadapan, Knesset ataupun Parlimen Israel dijadualkan untuk mengadakan sesi pengundian bagi meluluskan bajet tahunan Israel. Sekiranya serangan tidak berlaku, besar kemungkinan Ben-Gvir dan partinya tidak akan kembali menyokong Netanyahu. Kepentingan sokongan Ben-Gvir dalam situasi ini amat signifikan. Jika dia dan partinya tidak menyertai semula kerajaan, terdapat kemungkinan besar pihak pembangkang akan memperoleh undi yang mencukupi untuk menggagalkan bajet kerajaan. Kegagalan meluluskan bajet boleh membawa kepada pengusulan undi tidak percaya terhadap Netanyahu yang berpotensi membawa kepada pembubaran kerajaan. Sekiranya kerajaan dibubarkan, ia akan memberi kesan besar kepada kedudukan politik Netanyahu. Ramalan bahawa Netanyahu merupakan pemimpin terakhir Israel sebelum kedatangan Mesiah akan dipersoalkan. Yang lebih penting lagi, kehilangan kuasa akan membuka ruang bagi kes-kes mahkamah yang sedang dihadapi oleh Netanyahu untuk diteruskan tanpa perlindungan politik. Jika didapati bersalah, Netanyahu mungkin menghadapi hukuman penjara. Kembalinya Ben-Gvir ke dalam koalisi parti kerajaan hari ini bukan semata-mata bersandarkan kepada faktor keselamatan atau kepentingan rakyat Israel, tetapi lebih kepada kepentingan politik Netanyahu sendiri. Keadaan ini menunjukkan bagaimana kepentingan peribadi dan survival politik seringkali menjadi keutamaan dalam dinamika kerajaan Israel. Menariknya, Ben-Gvir sendiri memuat naik gambar bersama Netanyahu di dalam platform media sosial X dengan caption "Bersama dalam kekuatan untuk rakyat Israel". Namun hakikatnya, penyatuan ini lebih bertujuan untuk memastikan Netanyahu terus berkuasa dan mengelak daripada menghadapi tindakan undang-undang.